Apa beza kita letakkan RM100,000 dalam ASB dan juga emas pada tahun 2020 dan apakah hasilnya pada tahun 2026? Kalau RM100,000 kita simpan dalam ASB sejak tahun 2020 dengan purata kadar dividen 5% setiap tahun, pada tahun 2026 nilai terkumpul akan menjadi RM134,000. Tapi kalau kita letakkan RM100,000 dan kita tukarkan kepada emas pada tahun 2020 yang pada ketika itu harga emas sekitar RM214 hingga RM220 untuk 1 gram, kita akan dapat 467 gram emas. Pada hari ini nilai 467 gram emas adalah RM308,000. Bezanya bukan sikit, tetapi bukan itu yang saya nak fokuskan. Ramai yang terlepas pandang sebenarnya dengan perkara ini. Sebenarnya apa yang perlu kita fokuskan adalah, pertama, simpanan jangka masa pendek bawah daripada 2 tahun sesuai kalau kita buat dalam ASB. Kenapa? Sebab mudah untuk kita keluarkan bila kita perlu gunakan dan juga sesuai sebagai dana kecemasan. Kedua, simpanan jangka sederhana ataupun simpanan jangka masa panjang lebih daripada 2 tahun sesuai kita buat dalam bentuk emas. Kenapa? Nilai kuasa beli emas kekal bertahan daripada dahulu hingga sekarang, dan yang seterusnya bila kita simpan emas sangat-sangat sukar untuk terbocor. Bukan soal ASB salah, bukan soal emas paling hebat. Yang penting buat simpanan di tempat yang betul untuk tujuan yang betul. Simpan sikit-sikit, biar konsisten, biar kita tenang. Tuan-puan yang nak alihkan sebahagian daripada simpanan tuan-puan kepada emas, boleh pergi dekat saya punya profile, klik saja button sign up, nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.